kan. Mazhab teka-seka adalah mazhab paling sesat dalam PUBG Mobile. Of course. Okay guys, so ini adalah video yang panjang aku rasa. So maybe ni akan ada dekat YouTube dan juga dekat TikTok. Mungkin TikTok versi yang pendek, ataupun mungkin aku akan upload je semua benda yang panjang dekat situ. Apa yang akan ditunjukkan dalam video ni adalah proses untuk aku buat keputusan sebagai IJL untuk bawa tim masuk dalam circle. Dia bukan pasal firepower aku ke apa, bukan pasal aku pandai tembak ke apa, tapi cara untuk kau fikir untuk masuk dalam circle dan apa yang berlaku dalam otak aku masa aku bawa tim masuk ke dalam circle sampai dapat chicken dinner. Okay, kita orang turun dekat Primos. Korang tahu lah, Primos tu bahagian paling tepi, agak tepi juga kan. So ini adalah screen yang ada drop spot. So kau takkan risau pasal orang langgar ke apa ke tu tak ada lah. Walaupun ada orang cuba lock kita orang tapi kalah kan. So basically itulah yang berlaku. Kita orang turun dekat Primos dan korang tengok circle pergi dekat mana. Antara dua tau sebenarnya. Kalau ikut circle macam ni kan, kita kena decide. Kalau nak pergi awal sekarang kan, kau kena decide sama ada dia pergi naik atas ataupun turun bawah. So tengok perjalanan dia. Dari segi timing, prinsip aku adalah kalau kau rotate awal, kau kena awal gila. Tapi kalau kau lambat, make sure kau lambat gila. Kau jangan tengah-tengah. Sebab kalau tengah-tengah, maksudnya timing tu tengah-tengah. Timing tu betul ikut blue zone kan. Itu tengah-tengah lah bagi aku. Itu selalunya kau akan berlanggar dan masa rotate tu akan berlawan. Bila masa rotate ni berlawan, dia sama ada kau menang dapat 4 kill ataupun kau rata je. Itu je. Kau tak boleh nak dapat chicken tu. Susah sikit lah kalau masa rotate berlawan. Boleh, tapi susah. Sebab mungkin ada tim lain yang dengar korang punya tembak dan sebagainya. Lepas tu dia pun masuk campur. Lepas tu korang mati macam tu je kan. So kalau boleh time rotate, elakkan berlawan. Kecuali kalau terpaksa. Tapi sekarang ni aku elakkan lah berlawan tu. Blue zone tutup, kita orang ikut je kawasan blue zone. Dan disebabkan kalau korang ingat balik, flight path dekat bahagian bawah, atas tu kurang lah orang sepatutnya. Jadi kita orang gunakan bahagian atas. Okay, kalau korang tengok kat sini, kan flight path bawah, bahagian atas tu kurang. So kita orang plan untuk gunakan bahagian hospital Jogopo tu kalau circle naik atas. Tapi korang tengok balik, circle tak jadi naik atas. Dia masih lagi berteka-teki sebenarnya. Tapi dia tak betul tunjukkan yang dia nak pergi atas. So aku macam, okay, ini mungkin pergi bawah, mungkin pergi atas. So dekat mana tempat dia? Satu benda kita, bila kita rotate kan, kita kena fikir what's next. Contoh lah kan, sekarang aku nak pergi ke kawasan yang aku tanda marking orange tu kan. Tapi what's next daripada situ? Adakah mudah untuk naik atas? Bagi aku ya, banyak cara untuk kau naik atas daripada marking orange tu. Banyak juga cara untuk kau main dekat bahagian bawah tu daripada marking orange tu. Tapi caranya taklah terlalu mudah. Dia melibatkan satu benda yang dinamakan sebagai pre-rotate dan juga pre-scout. Mana tu kita buka-buka sikit. Tapi kalau korang perasan kan, bila kita orang sampai dekat marking orange ni, Mana map tak nampak kereta. okay, member cakap rumah 6 tak nampak kereta. Rumah 6 kosong. Okay, nampak pergerakan aku. Sebenarnya ni aku mengharapkan ramai-ramai buat lah. Tapi biasa kita orang masih belajar lah kan. Korang kena buat satu movement yang terus dapatkan info daripada checkpoint tu. Apa info sekelilingnya. Supaya apa tau? Supaya kalau nak rotate, at least korang tahu kat depan tu ada orang. Oh ya, dan korang tahu keputusan apa yang korang kena buat based on information yang korang ada. So ni apa yang aku buat adalah, seminit lagi sebelum circle tutup kan. Betul tak? Kalau tengok kan, seminit lagi sebelum circle mula bergerak. Tapi pergerakan tu dah mula ke arah kawasan yang lebih depan. Sebab apa? Sebab nak tahu ada orang ke tak depan ni. Ada orang ke tak dekat rumah Bokyat ni. Ada orang ke tak ke kawasan school ni. Bukan nak duduk pun. Kalau circle naik atas, kita orang akan pakai jambatan maybe kat blue zone dan sebagainya. Tapi dekat sini adalah untuk dapatkan information. Okay, member cakap ada orang daripada belakang kan, daripada kuning. Okay, cara itu apa yang aku buat sebenarnya maybe boleh jadi salah kan. Maybe boleh kena tembak kalau ada orang berhenti kat situ. Tapi dia takkan berani nak berhenti sepatutnya lah. Sebab belakang dia, daripada perspektif kereta tu, ada orang tembak. Dekat depan dia pun ada orang tembak. Itu adalah menghalau je lah. Basically tak nak bagi orang lepak dekat kawasan bukit tu, supaya dia overthinking. Jangan duduk pusing-pusing sajalah kan. Kalau korang tengok kan, kat sini member aku seorang dah mula teman, iaitu Hack. Untuk make sure yang contoh kalau pun kena tembak, tembakan tu tak pergi terfokus kepada satu orang je lah. Pergi ke depan, bukan untuk kau duduk pun. Basically kau dapat info. Contoh lah kan, kalau katakan rumah gudang tu ada orang, kita orang tak akan sembrono pergi langgar je. Maybe ada plan yang lebih cantik sebab tahu ada orang. Tapi tak ada orang. Tapi benda pasal tak ada orang ni, kita tak akan dapat info kalau kita tak pre-rotate. Apa maksud pre-rotate? Walaupun dah dapat circle kan, dah dapat circle, dah lepak dalam circle kan, gerak je ke depan, cari je info lain supaya kau dapat banyak lagi info untuk kau melakukan rotation yang seterusnya. Okay, nampak serakan kita orang. Okay, satu yang memang betul dekat bahagian rumah orange tu, aku dah berada dekat hampir kepada tengah circle. Dan kemudian kawan aku yang nombor 4 ni, Hack ni, dia tengok yang bila Nami cakap belakang ada kan. So kita orang cuba untuk dapatkan info lah. So aku dapat kawasan rumah ni dan circle nak tutup lagi seminit 40 saat. Disebabkan ini adalah kawasan tengah circle, semua pun datang. Ya, dah sini kosong kan. So katakan kalau circle tarik balik ke belakang, tarik balik ke atas, kita dapatkanlah jambatan sebelah rumah recall Baja Gopol tu. Dah sampai sini. Tengok dah sampai sini. Jangan pernah duduk diam. Jangan pernah duduk diam. Sentiasa cari info untuk next checkpoint. Sebab banyak bila aku main dengan orang yang dah bermain secara pro
pro kan. Benda-benda macam ni adalah basic lah untuk diorang. Diorang akan sentiasa buat. Tapi kalau aku main dengan orang yang macam tak pergi dengan pro lah kan, dia terlalu pasif tau. Maksudnya apa tau? Maksudnya duduk kat sini, bila tanya nak pergi mana, tak apa, tunggu circle. Jangan tunggu circle. Sentiasa anggap yang circle akan lari daripada kita. Aku tak suka bila orang cakap tunggu circle lah, dia ni pandai teka circle, so kita bawa dia masuk dalam team. Jangan. Mazhab teka circle adalah mazhab paling sesat dalam PUBG Mobile. Of course kau boleh teka, tapi kau kena prepare the worst possibility yang tekaan kau salah. Jadi kat sini adalah okay, of course lah kita teka circle dekat sini kan, sebab tu kita datang sini, betul tak? Kalau salah macam mana? Takkan masa tu baru nak fikir. Sebab itulah cara untuk berfikir adalah menggunakan information. Untuk kau dapatkan information, kau kena scout, kau kena pre-rotate. Yang aku terus buka, walaupun circle boleh tutup seminit lagi, tapi aku terus buka cari info dekat bahagian atas. Kalau ada orang mengendok dekat sini ke apa, semua kita akan tahu dengan pre-scouting. Active pre-scouting ni sangat-sangat penting. Gerak cari info. Okay, bahagian oren ni, marking oren ni kosong. Bila kat sini kosong, pergi tengok depan lagi. So ni 40 saat kan. Kalau tak buat scouting ni, kita tak tahu kosong ke tidak. Tapi disebabkan scouting ni, kita tahu sini kosong, dan daripada sini kita boleh scope dekat mana ada orang, dekat mana tak ada orang dan sebagainya. Disebabkan scouting tu menyebabkan circle tutup, kita orang dapat tempat yang lebih tengah dan lebih mudah bagi aku untuk farm kill dekat kawasan atas apartment. Kat sini aku tanya pendapat lah kan. Aku tanya diorang lah, korang rasa mana nak lepak? Dekat bahagian aku scout ni ke? Sebenarnya aku ingat circle archive. Kalau circle archive aku nak pergi rumah recall tu, aku tanda marking oren tu. Tapi adakah nak lepak dekat bahagian atas apartment ataupun nak lepak dekat bahagian yang kita orang lepak tadi kan, dekat rumah tadi tu? Diorang buat keputusan kita lepak dekat aku, sebab situ lagi senang nak main dan lagi susah orang nak langgar dan sebagainya. Banyak lah faktor kan yang diorang kata macam tu kan. So aku cakap okay, kat sini tak adalah aku seorang buat keputusan. Aku menawarkan information supaya ujung-ujungnya kita boleh buat keputusan sama. Ya, aku tanya, ke nak main kat aku? Kat kau sedap kan? Okay, so kita orang main dekat kita orang kan? Dekat aku kan? Bila main kat aku ni, circle, nak dijadikan cerita, kat sini kita orang dapat 1 kill. Sebab tempat ni memang prime lah. Sampai sudah pun circle sebab center. Rumah 2 atas. Nampak? Masih lagi circle. Tapi rumah kita orang tadi circle. Alamak, macam mana kan? Tak apalah. Nampak macam mana? Ini bayaran kepada keputusan yang kau buat lah kan. Decision dah dibuat. So, kalau kita orang patah balik dekat tempat yang kita orang duduk sebelum ni, of course dah ada orang. Sudah halalang, dah ada circle. Tak payahlah pergi balik. Duduk je lah. Funky je lah nak buat macam mana. Betul tak? Woi, rumah kita tadi gila. Okay, kita orang circle. Aku cakap alamak kenapa dah datang. Tapi tak apalah. Benda dah datang kan. Dah tadi kita buat keputusan based on sebab tengah tu kan. Okay, kita tengok circle tarik daripada kita orang. Dan circle tu pergi balik dekat kawasan rumah kita orang tu. Nampak? Circle pergi balik dekat kawasan rumah yang kita orang duduk tu. Betul-betul dekat situ. Bukan sebab aku pandai teka circle, tapi aku membahagikan kemungkinan, membahagikan probability. Sebab tu aku pergi ke sini. Tapi tak apalah, circle tarik balik. Okay lah, kita langgar je lah kan. Nampak macam mana? Kita pun dah buat keputusan based on kita punya prinsip. Prinsip main macam mana kan. So buat je lah pre-scout dan pergi ke tengah kan. Kalau itu cara kau main lah. Kalau cara kau main daripada tepi, main je daripada tepi. Cuma pre-scouting tu sangat penting untuk dapatkan information lah. Jadi kena farm kill dia rugi. Dapat kill. Lepas tu kita orang, masa ni aku decide dengan kawan-kawan, kita kena langgar juga satu rumahan. Okay. Kat sini, keputusan langgar tu adalah keputusan bersama. Sebab aku pun tak tahu apa nak buat. Basically, bukan tak tahu apa nak buat. Aku tahu satu benda je nak buat, itu langgar je. Kalau ada idea lain, contoh kena lepak sini, ada batu sini, lereng sini, teammate boleh bagi tahu. Boleh overrule apa benda yang aku cakap tu, dan kita boleh capai satu kata putus, lepak dekat tempat yang dia cakap kan. Tak ada bantahan, langgar. So kita orang langgar je lah. Jom Nami. Langgar nak? Boleh. Ya. Korek kan? Area situ lah. Tengoklah mana yang paling sedap. Kiri ni pun langgar. Banyak lawan lah. Aku healing. Pendek cerita, kita orang menang lah. Pasal team fight tu dia bagi aku benda lain lah. Korang kena belajar cara lain lah nak coordinate team fight. Tapi pendek cerita, team fight ni kita orang menang. Lepas tu lawan menang. Dan kita orang dapat circle. Jadilah 4 lawan 4 lagi yang berada dekat kawasan depan. Of course bila kau dah dapat circle tu, lebih mudah untuk kau dapatkan chicken lah. Tapi chicken ni takkan datang hanya dengan teka circle. Contoh kalau kita orang duduk dekat rumah seberang sana tu kan, oh kita ada circle, kita chicken ni confirm tak. Chicken ni akan datang, maksudnya dalam 5 game tu dia akan dapatkan keputusan yang terbaik. Kalau 5-5 tu kita buat keputusan yang terbaik. Bukan sekadar satu game teka circle, second game teka circle. Tak. Kena main dengan prinsip. Kalau prinsipnya adalah pre-scout, buat pre-scout tu betul-betul, cari information betul-betul untuk dapatkan info lah untuk masuk circle lah. Jangan main aku teka circle. Jangan. Itu satu prinsip yang tak betul lah bagi aku. Jangan main teka circle, lebih kepada pre-scout untuk dapatkan information, untuk buat keputusan nak pergi ke mana untuk next one. Korang faham tak apa aku cakap? Faham kan? Kalau tak faham boleh tanya. Kalau faham cakap faham lah. Kita circle. Maybe korang boleh enjoy lah the last fight. Aku rasa ni very straightforward punya fight lah. Oh dia dukung ke? Watch Mantap out. tu kat Ya, tunggu saya dekat. Tunggu dia kena. Ya. Nanti dia kena press. Korang pergi Watch wall out. belakang ni. 10 saat circle. Oi baik.
lagi weh. Nak lagi weh. Last guy. Chicken. Nice. Victory belongs to us. Pam padam pam 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 pam. Mantap lah korang. Turun. Kita tinggalkan rumah tu dapat balik bai. Itu saja. Kalau korang ada soalan korang boleh tanya. Kalau ada apa-apa pun boleh komen ada dekat bawah. Kalau series ni cantik untuk diteruskan, kita akan teruskan lah. Tapi so far aku rasa benda ni lah benda yang paling aku banyak fikir lah dalam game tu. Inilah peranan aku. Dalam 100% tu peranan aku adalah 80% berfikir, 20% je menembak. Of course lah masih boleh menembak kan. Tapi banyaknya adalah fikir untuk tim nak masuk ke mana. Okay, jumpa next video. Bye-bye.